Alright. Okay, ni Mitsubishi Storm tahun 2001 tak silap saya. Okay, kita nak jual lah, kalau siapa berminat ni. Nanti kita beritahu berapa harga dia. Sekarang kita review dia punya ni aksesori dia. Okay, nombor plate dia WJJ 3881 ya. Okay, ni ada spotlight. Spotlight ni ada ni. Spotlight ni okey, cuma bila kita connect kat ni dia tak nyala, jadi kena buat wiring balik lah. Okey, dia warna hitam ya. Ni kita dah letak macam wrap dia. Okey, kita dah naikkan 3 inci ya. Tengok ni. Putih tu kita nak naik ya. Okey, ni tayar dia. Tayar ni pun tayar baru juga rasanya tahun lepas kita beli. Ni 23-24. Maksudnya tahun 2024. Okey, dia tayar dia 80 ni, 80 size dia. Dan Laufen LAUFENN Laufen. Size dia 31 kali 10.5 15 inci. Okey, tepi dia ada bar. Okey, ni dia punya bumper depan dia pun besi padu. Ada snorkel, ada roof rack, belakang pun tengok belakang dia ada tu, Allah lupa lah pula nama dia, tu yang merah tu. Ada tangki air ke minyak, tempat tayar. Ni tayar lama dia, saya masih simpan lagi ya. Belakang dia, ni belakang, keadaan belakang dia. Ini pun tak tahu saya dapat memang dah ni dah rasanya ni untuk lak kot. Okey, ni pun besi gak. Dulu dia pakai tayar MT ya. Jadi saya dah tukar kepada 80 supaya ni dah saya dah 31 kali 10.5. Enjin masih okey lagi. Jom kita dengar bunyi enjin Okey, dalam dia. Okey, kita dengar bunyi enjin saya letak ni koyak. Okay, ni enjin dia, ini enjin.
tuan. Okey, siapa berminat, saya nak jual dalam 30k tuan-tuan. 30k. Ambillah apa yang ada tuan-tuan. Tuan-tuan cuci tangan. Semua dah dibuat, tuan-tuan cuci tangan saja. Okey.